Dekat bertiga. Tiga saja. Benda tu. Saya dah abang betul kan kita sampai. Oh, lebih. Telah terbuka, kita pun langkah bersama. Fantasi mimpi berakhir, cinta pun Rumah punya saya kata itu jamban nak ya. Dekat bakar ah, kodokan. Itu jamban. Kalau kamu bakar ah.
Kamu kita ambil. Pengungsi ya? Dia tinggal tali tau? Pengungsi dia tinggal tali lah lagi. Pengungsi dia tinggal pengungsi tali lagi betul? Ada orang macam kita tak boleh okey. Apa-apa pun orang jadi kita. Cuma kita kena banyak sabar lah. Bila masalah kalau orang kita bila kita dah buat sesuatu kebaikan, nak cakap terima kasih kat kita pun tak. Dari dulu macam tu. Macam sini kita pun sama. Dengan diri kita. Dan kita dapat sama-sama lah. Satu dan sebelum saya lupa, saya ingin mengucapkan lagi sekali lah tinggi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang baru ini bersama-sama saya dan Cik Jun untuk berjumpa untuk lawatan nasi baru ini kan. Nama penuh Rohaiti Binti Ghazali. Start kerja sini. Ada kat Lang, ada kat Lang. Okey. Kita adalah insan menumpang atas dunia. Aku dengan caraku yang sederhana. Kita adalah hamba berbakti pada yang esa. Aku mencari sinar keredaannya. Kita sama sahaja, bezanya cuma amalan kita. Ya, kalau kita nak boot ke, nak kapal terbang ke. Kan, benda ni ada untuk pesan-pesan. Dan ni cara nak kecil. Dia boleh tahan 3 ke 5 jam nak layak. 3 ke? Lepas tu, kita ni untuk ayak. Kawan timbul bawa sujud. Dah 3. Tak. Kawan timbul bawa sujud.
Jelas ni. Wah, pelik kan? Oh, lagi kat tak beli ah. Payah hai oh. Bro. Ayo belakang. Tolong pakai. Lagi dekat. Lagi pandai. Oh, boleh. Okey. Yang dia bos. Mana ya? Tunjuk kat sini dan. Oh! Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want you to know. Tak puas makan masak asam pun banyak hari. Ni makan hare, masak asam buruk ikan. Bukan hare. Hare. Orang dulu buruk ikan boleh masak. Lama ni. Pelik weh. Orang dah tengok pun macam tak tengok. Gemersiknya bak bulu perindu. Coba kau lakukan, coba kau dendangkan, mengisi Yang nampak kat ujung Pulau Tuboh. Sekarang kami berada di Pulau Dayang Buntu, belah dengan Pulau Tuboh. Ada kedai makan sini. menusuk dan membelai di Lagi belakang. Coba kau pikirkan, coba kau pamitkan menjadi hiasan hidup. Tiada terkata seindah bahasa nak ku uraikan. Nak ku
Aku jadi suspect lah. Aduh. Siapa dia yang bagi kata menusuk dan membelai di kalbu. Coba kau ukirkan, coba kau pamerkan, menjadi hiasan hidupku. Hidup lebih kurang dalam 10 minit macam itulah. Jadi banyak akan menambah ilmu kita lah. Jadi selepas pada pulang tu kita akan makan, kita akan makan bersama sampai kenyang. Sekaligus sebelum makan tu kita ada ucapan daripada pengurusi AJK BPS. AJK BPS dalam itu baru untuk ucapan penutup pada hari ini. Jadi tidak membuang lagi kita jemput Abang Zul untuk meneruskan dengan surat ujian hidup. Pulang. Tembok tak kena. Mengkuang ni dah mengkuang. Dah mengkuang. Ini ada duit, ini ada duit, ini ada duit. Kalau kita masuk hutan, kalau ada nak baluk pokok tak ada benda kan, ini boleh guna. Ini tangan. Boleh luka. Okay. Macam guna ikat semua kan. Okey, yang ni apa kena? Ada buah, dia makan. Goncang. Oh tu goncang. Dia masak warna hitam. Dia ada dua jenis, satu kecil, satu besar. Dia sama-sama ledak. Ayam duit. Ayam duit. Kita akan buat kehidupan balik nerdu dan ada juga perancangan daripada ahli-ahli kelab yang sanggup bayar lebih. Syarat tahun depan kamera hilir dia bagi tahu. Okey. Bagi bawah dah. Ucapkan pada Cik Iman selaku pengurusi AJK Club BPF dan kita akan menjemput bos kita Cik Ehsan Syadik Muhammad Azmi, Timbalan Jurutera Jabatan Cawangan Perlis bagi membuat kata ucapan penutup. Seterusnya kita akan bermakanlah noh. Bermakanlah lagi. Okey, silakan Cik Ehsan Syadik. Okey, terima kasih Ustaz Bali. So alhamdulillah kita telah mengharungi kita punya program start daripada semalam dan hari ini syukur alhamdulillah kita semua telah rasa seronok dan saya nampak lagi sekali kebersamaan kita lah, kebersamaan kita tu yang paling penting. Dan saya rasa beruntung lah, kan? Saya rasa beruntung dalam minggu lebih saya lapor diri dekat sini, terus saya boleh teruslah kan, maknanya kenal-kenal dengan tuan-tuan dan perempuan semua dan dapat berpeluang ke tengok Marek yang sebelum ni saya hanya dengar cerita je. Hari ini saya boleh nampak dengan mata sendiri. So InsyaAllah nanti bila dah dapat bayangan sini kan, nanti kita rancanglah sama-sama perlahan-lahan apa kita nak buat dengan Marek tu sendirilah ya. Dan
Saya tak ada mana. Oh, ni Hilman kan? Belum perkenalkan diri ya. Yang lain pun sembang juga. Semalam semua ni dah kenalkan diri. Kan? Semua patut tadi pagi semua dah masuk dalam ayam. Kan? Nanti sekurang-kurangnya minta Encik Hilman kenalkan diri. Nama, keluarga, kan? Sebelum saya tutup. Dengan lagu tu. Lagu. Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam satu badani. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi peluang pada saya datang terutama menyertai program BPF. Sebelum tu saya gunakan diri nama saya Khairul Hilman bin Harun, berasal di Kuala Lumpur. Sebelum ni saya telah berkhidmat di YTM Shah Alam selama kurang 18 tahun dah. Tahun berapa main start? Tahun 2007. Namun gitu bersama dengan kawan-kawan baru ni, seolah saya telah berkhidmat lama bersama kawan. So ingat tak ada apa-apa lagi lah dah. Okay, dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup program Prakasa Bina Upaya BPF YTM Terengganu Perlis Kampus Harau. Terima kasih semua. Senja kala begini, teringat kembali teman-teman lama dahulu yang pernah sama mengharungi. Pahit dan manis dirasa, sehati sejiwa, tak mungkin ku lupakan segala saat itu.